Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit sebiji Honda GMC ada mengalami masalah kebocoran minyak dan malangnya dia mengalami masalah kebocoran minyak. Kebetulan kereta dia radiator pecah. Kau fokus itu biji. Okey, ini adalah radiator. Okey, ini adalah radiator dia. Cuba tengok dekat-dekat sikit ni, cik. Cuba fokus kat sini kejap. Cuba tengok kat sini. Okey, nampak ni? Tempat klem dia ni, nampak kan? So, sampai je kat sini nampak ni. Cuba tunjuk dekat sikit, cik. Nampak ni. Nampak ni, dia ada renggang kat sini. Bermakna klem ni sepatutnya pegang kat sini. So, housing dah pecah. Sekiranya owner nak buat housing, dia boleh, tak ada masalah. Cuma kena tengok bahagian bawah. Nampak bahagian bawah ni housing dah bertukar color. Siapa-siapa pengguna-pengguna kereta, kalau korang nampak hanya atas punya casing, korang kena ingat, casing atas boleh pecah, casing bawah pun sama, dia boleh pecah. Kalau pecah atas, air masih banyak. Tapi disebabkan sistem air ada pressure, ada tekanan, dia akan keluar juga. Atas dengan bawah pecah, enjin terus barai. Enjin overheating. Memang makan modal terus. So secara tak langsung, jangan tunggu dia pecah. Macam kes brother ni, dia tunggu pecah. Tapi Alhamdulillah kita isi air. Walaupun dia bocor kita isi air, dia tak ada menyembur. Kita start dia tak menyembur. Itu tandanya enjin ni belum overheating lagi. Maknanya kalau enjin overheating, macam blok melengkung, head gasket terbakar, itu makan modal. Okay. So secara tak langsung, untuk kereta ni kita suggest radiator baru terus. Kalau owner nak buat, harga dah tak jauh. Casing atas kena buat, casing bawah kena buat. Lepas tu core. Sekarang ni nak servis kereta, core dia ni kena servis juga. Korang kena ingat, sesuatu komponen, dia akan ada jangka hayat dia. Sekiranya kita pakai 2000 apa, GMC, 2000 apa, 18, 19, sekarang dah 7 tahun. Betul, lebih kurang macam tu lah. So, material dia ni, dia akan terhakis. Dia terhakis. Dia bukan menghasilkan karat, tapi dia akan terhakis. Lama kelamaan, core layer-layer air ni, dia akan bocor juga. Untuk terus settlekan masalah brother ni, takutlah enjin boleh rosak nanti, kita suggest terus radiator baru. Dapat top casing baru, bawah pun baru. Ni, dia punya core ni pun baru terus sekali. Bermakna owner tak payah nak fikir lagi. Takut pula nanti dah buat atas, bawah pecah. Dah buat bawah, yang ni pula pecah. Sebab dia datang daripada kilang set macam ni. Tengok atas bajet lah. Ada bajet buat. Supaya korang tak payah pening kepala. Nanti logo keluar ke, lampu temperature naik, dah pening kepala. Makan modal lagi. So punca dia datang bengkel sikit disebabkan temperature dah naik. So secara tak langsung dia terus towing ke bengkel lah. Dia towing ke bengkel. So untuk fan dia semua okey. Cuma kalau kita tengok kat sini, cuba tunjuk kat sini cik. Sikit tunjuk dulu. Ni ada satu hose. Hose ni guys, dia kena minyak tau. Dia punya getah ni dah lembut tau. Getah dah lembut. Jelas cik kan? Getah ni dah start melembut. Nak tahu sebab apa lembut? Jom kita tengok. Ini adalah enjin untuk Honda ni lah, GMC ni. So secara tak langsung, sampai masa dan ketika nanti, dia akan mengalami masalah bocor daripada valve cover gasket. Nanti sikit tunjuk barang-barang dia. Lepas tu dia akan ada bocor masalah bukan oil filter ni, VTEC solenoid punya O-ring. Maknanya gasket dia. So secara tak langsung, kalau korang tengok bahagian bawah ni pula, menyembur minyak bawah tu tengok. Sebab kena ingat, VTEC ni bang, dia mengambil pressure, tekanan daripada minyak hitam. So tekanan PSI minyak hitam daripada oil pump, dia kenalah cukup kuat untuk masuk dalam VTEC. Tujuan dia supaya dia boleh lock VTEC nanti. Dia akan lock VTEC tu. Tekanan tu apa dia pakai? Tekanan minyak hitam. So secara tak langsung VTEC O-ring kalau bocor memang bersepah minyak. Siapa-siapa pengguna Honda macam ni, valve cover gasket, bahagian cap tepi ni kita suggest untuk owner buat juga. Dia start lembab ni. Nampak ni kan? Dia baru lembab bang. Dia belum bocor betul lagi. Tapi dah start leaking ni. So secara tak langsung, benda tak mahal mana, kita suggest untuk owner buat. Sebab barang memang ada jual. Bahagian sana, valve cover gasket, VTEC punya gasket, O-ring dia. Lepas tu cap sini. Di bahagian cap ni. Bahagian cap ni selalu orang tak nampak ni. Kat sini. Selalunya kalau cap sini bocor bang, dia bahagian sini ada satu cap untuk cam punya cap. Cap tu jalan O-ring kecil je bang. Tak mahal mana pun kalau ambil ori. Yang jadi masalah, cuba tengok atas gearbox dia. Tu, gearbox dia. Nampak cik kan? Nampak minyak bawah tu. Nampak kan? Teruk kan? Minyak tu dah betul-betul tu kan? Tu minyak tu, teruk tu. Banjir tu. Itu minyak hitam. Bukan minyak gearbox yang naik daripada bawah pergi atas. Tak bukan kan? Tu minyak hitam sahaja.
So untuk kereta ni kalau korang nampak tadi dia bocor masalah daripada minyak hitam lah. Buah cover betul. VTEC O-ring pula bila dia bocor dia akan efek kepada getah yang sikit tunjuk tadi. Cuba tunjuk sini. Tunjuk sekejap. Alang-alang bagi dia orang nampak ni. Okey, so dia buat ada lembab-lembab basah kat sini. So secara tak langsung kat bawah ni dia ada hose. Ni yang korang tengok hose ni, hose air tau. Dia tak boleh kena minyak langsung tau. Lepas tu tengok kat bahagian sini semua lembab-lembab basah ni. So yang hose sikit tunjuk tadi, lower hose tadi dekat sini lah nampak minyak ni. So dia akan kembangkan hose tu, secara tak langsung hose tu boleh pecah, meletup dan sebagainya. Nampak? Getah-getah semua dia tak akan tahan kalau kena minyak. Okey, dia ada satu lagi gasket bahagian belakang sana. Okey. So untuk kereta ni kalau kita tengok kat sini barang-barang yang kita buat. Okey, ni VTEC dia Okey, boleh tunjuk je. Okey, ni VTEC O-ring VTEC solenoid lah. So VTEC solenoid ni tak ada masalah. Yang leaking gasket. Kalau sekiranya korang dah tukar gasket ni. Ni. Benda macam ni je. VTEC gasket. Dia punya O-ring getah dia. Nama dia VTEC O-ring. Itu je nama dia. So, sekiranya korang dah buat macam ni tapi bocor lagi. Boleh jadi benda ni bocor. Benda ni boleh bocor juga. Dapat kan? So, benda ni pun boleh buka. So, dalam ni ada O-ring. Boleh tukar juga. Tapi, selain pada tu boleh bocor daripada soket dia ni. Dekat soket ni dia boleh keluar. Sebab ni tekanan pressure yang cukup tinggi. Kadang-kadang pressure dekat sini. Oil pressure pun boleh mengalami masalah bocor. Sama ada dia punya apa ni? Apa tu? Dia punya washer ataupun ada masalah daripada sensor tu sendiri. Dia ada masalah pressure leak bocor kat situ. Okey, so benda ni je bang. So cara yang paling logik sekali, nampak kat mana bocor itu kita buat. Dapat? Okey. So untuk cap yang Sikit cakap tadi, cap tepi dekat timing chain tadi, kita buat. Lepas tu O-ring yang ada dekat atas gearbox tadi. Ni je O-ring dia bang. Kita ambil. Nampak Honda juga. Dia besar macam ni je. Cuma hati-hati benda tu buka. Ada risiko sikit untuk dia jam. Tapi insyaAllah boleh. Bismillah guys. So thermostat ni sistem air. Ini dia punya valve cover gasket. Dia datang ambil hori je. Barang-barang getah gini sebenarnya walaupun Honda pun kalau mahal sikit pada Proton Pro 2 tak kisah pun. Bukan mahal tu lajak sampai 3 kali ganda, 4 kali ganda pun sebetulnya. Jangan takut. Kalau ori mesti dia tahan lama. Yakin kalau barang tu original. Jangan dapat original fake. Itu letih ya. Market harga 80, tiba-tiba kita beli RM3. Dah tentulah walaupun dia stiker Honda pun tetap RM3. Betul? Okey, so ni hose dia. Banyak tau hose untuk model ni. Disebabkan kereta dah sampai 8 tahun. Kita nak tukar 10 tahun, nak tukar hose air. Boleh, tak ada masalah. Untuk dia banyak ni, kereta dia ni. Top hose, lower hose. Yang kecil-kecil yang korang nampak ni bypass hose sahaja. Ni bypass hose bahagian belakang. Make sure kita tukar je semua sekali hose untuk hose ni. Sebab kalau kita buat yang ni nanti, yang kita nampak dengan mata atas, bawah, belakang, kiri, kanan tak nampak. Nanti pecah kat sana macam mana? Siapa nak tanggung? Betul kan? Modal kita breakdown, overheating lagi, enjin rosak, terbarai. Kesian. So selain daripada tu sistem air kita ada buat juga dengan thermostat dia kita ambil original terus. Walaupun thermostat dia tak perlu nak tunggu dia rosak, takkan nak tunggu jam. Tukar je dulu, masuk original. Jangan masuk terlampau murah. Sebab tu kadang-kadang ada orang tukar thermostat, dia jam thermostat. That's why dia buang thermostat. Jangan buang. Dia nak mencapai suhu enjin. Suhu enjin optimal. Sebab tu dia kena ada perlahan air. Supaya kau panas, kau duduk diam-diam. Enjin nak suhu air tu panas. Cukup lebih pada panas tahap yang dia nak, dia buka lah. Thermostat buka, bagi laluan untuk masuk balik air yang suam-suam bukan air sejuk, air suam. Supaya air tu dapat sentiasa dioptimalkan dalam kawasan enjin. Barulah pembakaran kereta korang cantik. Dapat tak logik kat situ? Contoh kan, korang buat kipas direct. Sikit nak bantai sikit lah memandangkan kereta 2026. Sekarang ni sikit nak bantai ke Omega pula dah. Sikit nak bantai pomen yang buang thermostat. Sikit yakin dah tak ramai buang dah. Lepas tu sikit nak bantai pula pomen-pomen yang buat direct. Kalau tak tahu bagi orang buat. Bukan sikit petikai kan. Kalau abang tak cerita kat pengguna kereta, kesian owner kereta. Kesian. Dia membazir duit dekat sistem petrol. Minyak petrol yang kita isi tu rugi. Bila korang buang thermostat, korang start lagi, enjin korang, kereta yang ada ECU, dia keliru. Walaupun jalan komparator pun ada dia punya auto choke untuk memanaskan enjin cepat.
Sama ke macam enjin. Kalau air sentiasa berpusing, tak ada stop daripada termostat ataupun kipas sentiasa berpusing, dia akan efek kepada enjin tu, ECU tak dapat tahu pun yang enjin ni kau tengah wamak ke. Kalau kau tengah wamak, aku kena bagi petrol lebih. Aku paksa petrol bakar lebih. So secara tak langsung, enjin korang tu akan beroperasi dalam keadaan tak optimal. Rugi petrol kat situ. Kalau yang main direct kipas pula, temporary, dengar dulu, temporary. Kita bawa pump kena kat highway, kipas tak jalan. Tengok-tengok relay semua, tak ada masalah, semua okey. Tengok takut ada masalah berkait dengan wiring ke sensor ke, tak boleh buat apa, buat direct. Temporary, sementara. Boleh lah buat join dulu pun balik kampung. Nanti buatlah tukar switch dia. Jangan biarkan direct terus. On kunci terus jalan. Jangan. Dia akan memaksa beban kepada bateri dan juga alternator. Sebab apa kipas yang tak perlu jalan, abang kena jalankan dia. Fan motor akan cepat rosak. Wire akan jadi panas. Bateri akan letih ya. Bateri pun penat bang. Sepatutnya kipas tak payah jalan. Tapi dia kena jalan. So dia terpaksa keluar berapa ampere kipas nak. Contoh 40 ampere dia terpaksa keluar. Tenaga ampere kena keluar, pop 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 pop. Kesian lah. So siapa nak cas balik bateri tu? Mestilah alternator pun stres. Alternator berapa je ampere untuk memberi kuasa kepada bateri. So bateri ni sentiasa terbuang dekat fan motor. Panas relay, fuse cair, wiring memanas, fan motor jadi cepat rosak. Faham kan? Sebab ingat sikit, memang betul Malaysia tak ada salji, tapi kena ingat Malaysia tetap ada malam. Malam ada juga hujan. So radiator ni kalau dah terus kena air hujan, suhu malam, radiator sejuk. Betul tak kondenser sejuk? Aircon rasa sejuk betul? So radiator akan ikut sejuk. Air akan ikut radiator tadi sejuk. Sebab tu kalau dah jalan-jalan hujan jalan lebat, termostat tadi daripada dia terbuka, tengah panas dia terbuka, memang dia terbuka. Kalau sejuk baru dia tutup. Orang tengah jalan malam, hujan, sejuk cuaca, radiator dah start sejuk, dia automatik termostat tadi, termostat ni tadi, dia akan tutup. Dia akan tutup guys, dia akan tutup. Ataupun dia akan buka sikit sahaja. Dia akan tutup supaya enjin tu dapat panas betul suhu dia. So agak-agak hujan dah berhenti ataupun suhu dah capai panas, termostat buka balik. Sebab tu diwujudkan pasang kat kereta. Lagi-lagi kereta-kereta fuel injection sekarang, direct injection, semua dah memerlukan sistem penjimatan yang optimal. Sayang, rugi duit kita bayar kat petrol tu untuk buat pembakaran. Kereta lemau, pick up kurang, petrol lebih. Faham, banyak benda-benda yang perlu korang tahu sebagai pemilik kereta. So untuk Honda ni tak payah pening kepala, kita buat apa yang kerosakan. Kita nampak, kita tunjuk kat customer, owner dah setuju, ngam kita buat. Kalau owner cakap, oh tak lepas Haziki macam ni, agak-agak boleh Haziki. Oh kalau kita tengok ni hose abang bawah ni yang betul-betul kena minyak. Ataupun ada dua lagi hose yang kena minyak. Kalau macam belakang ni tak apa, next time pun tak apa, tak ada masalah. Boleh? Owner tak lepas bajet, takkan abang nak paksa dia. Betul, kalau orang cakap tak apa sikit, buat je sekali. Okey, tak ada masalah, kita boleh buka elok-elok. Tak rugi coolant sebab nanti kita masuk coolant. Nanti nak buka balik kan? Pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana ikut kehendak customer. So untuk kereta dia, radiator kita akan tukar yang baru. Fan motor semua okey, tak ada masalah apa, tak payah usik. So selain daripada tu, timing chain kau masalah lain tak payah. So kita, disebabkan kereta ni masalah kebocoran pada atas teruk sangat, abang dengar elok-elok sebagai pengguna kereta ataupun siapa-siapa yang tengok video Siki ni. Siki nak korang faham. Minyak hitam ni dia akan pergi mana? Kalau dia leaking, dia bocor, dia pergi atas ke pergi bawah? Dia akan pergi bawah lah bang. Minyak kan turun pergi bawah. So dia akan terperangkap dekat bahagian bawah. Maknanya oil sum nampak banjir bawah. Kita nampak flywheel oil seal macam bocor, bawah gearbox bocor. Adakah kita perlu turun gearbox kereta ni? Tak boleh. Syarat dia selesaikan atas dulu. Bocor tadi, o-ring tadi, valve cover gasket bocor, kena selesai tu dulu bang. Cuci bersih. Owner pakai sebulan, ada bocor betul-betul kat bawah saja. Barulah turun gearbox. Faham owner? Pengguna kereta, dapat? Contoh kita dah buat leaking-leaking semua ni, kita cuci enjin. Lepas tu owner pakai sebulan, 2 bulan, setahun pakai, tak ada bocor pun bawah. Tak bocor pun flywheel OC tadi. Sebab flywheel OC bocor, dia akan turun bawah. Torque converter OC akan turun bawah. Tapi kita fokuskan kepada minyak hitam. Sebab kalau torque converter OC bocor, itu minyak auto, warna merah. Bergantung jenis kereta korang lah, minyak apa korang pakai.
Dapat? Minyak auto kan ada color, ungu ada, biru ada, merah ada. Macam-macam color sekarang ni guys. Tapi tak apalah. Color tu warna sahaja. Pandai-pandailah engineer nak buat minyak kan. So secara tak langsung, kita selesaikan leaking-leaking atas yang banjir semua tu. Sekiranya owner pakai, tak ada masalah bocor bawah, owner boleh pakai macam biasa. Kalau ada bocor bawah, barulah kena turun gearbox. Dapat? Kadang-kadang terus buat, rugilah duit. Rupanya buka turun gearbox, tengoklah tak bocor pun. Omboh. Nyanya korang. Betul? Itu kaedah dia. Kadang-kadang kita boleh bantu pengguna-pengguna kereta. Diorang ni kalau kaya bang, hari-hari tukar kereta bang. Macam kat TV3 tu hari, saya hari-hari tukar kereta. Kan? Tapi diorang ada modal simpan. Ada kerosakan wear and tear kereta, jaga elok. Pastikan korang ada kereta, kita tak nak kerosakan yang lebih besar. Rosak lagi besar. Okay? So itu saja guys. Andai kata ada kekurangan, ada kelemahan daripada video sikit ni, sikit minta maaf. Yang lemah semua daripada kelemahan sikit, yang hebat semua datang daripada Allah SWT. Try cuba komen bahagian bawah. Ada. Ataupun korang cakap korang duduk negeri mana. Kalau korang nampak dekat bahagian bawah ada tulis negeri mana, itu tandanya korang yang tengok video sikit sampai habis. Kalau orang tengok daripada mula tak habis, dia tak nampak benda yang sikit cakap ni. Cuba tulis negeri mana yang korang duduk. Yang pasti orang Sabah mesti akan ada masuk dalam komen sikit. Assalamualaikum. Al-Fatihah.